Orang yang lahir tahun 80 ke 90-an mesti pernah tengok cerita ni. Tapi betul ke dekat Malaysia pun ada MacGyver? Siap dah hasilkan lebih 1000 ciptaan sendiri. Oh my god! Nama beliau ialah Zulkifli Harun. Beliau dilahirkan pada tahun 1959 dan dibesarkan di Rawang, Selangor dalam keluarga tukang. Minat terhadap bidang reka cipta telah bermula sejak beliau kecil lagi. Malah ketika berusia 4 tahun, beliau pernah menghasilkan sebuah lori kecil daripada kayu. Walaupun beliau bukan seorang yang cemerlang dalam bidang akademik, tetapi beliau percaya pembelajaran sebenar datangnya daripada pengalaman dan keberanian untuk mencuba. Filem Alibaba Bujang Lapuk menjadi inspirasi di sebalik salah satu ciptaan awalnya, iaitu sistem pintu automatik. Dari situlah tercetusnya pelbagai inovasi. Bagi beliau, kejayaan bukan sekadar mencipta sesuatu yang baharu, tetapi bagaimana ilmu itu dapat memberi manfaat dan memberi inspirasi kepada generasi akan datang. Nak tahu lebih lanjut tentang perjalanan luar biasa beliau? Dapatkan majalah Inspirasi Muda edisi pertama sekarang.